Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu aplikasi mobile aplikasi, iaitu mengenai pengisian data tasmik untuk sekolah-sekolah rendah lah. Dan aplikasi tasmik ini adalah aplikasi yang terbaru dan saya rasa yang termudah lah dan yang tercanggih lah. Okey, untuk itu ni adalah paparan AppSheet mobile aplikasi yang telah dibangunkan, dan saya ingin menunjukkan cara untuk mengisi data tasmik ni. Okey, untuk pertama saya letakkan program tasmik ni bawah pengurusan kurikulum, dan itu kita tengok dia di bawah rekod pencapaian Al-Quran. Okey, kita klik kat sini. Okey, di dalam dalam aplikasi tasmik ni, rekod tasmik ni saya ada buat 3 menu, iaitu buat profil tasmik saya dan rekod tasmik. Okey, buat profil ni adalah untuk kita membuat profil, iaitu grup kita. Seorang cikgu dia ada tasmik dalam kelas, dan dalam kelas tu dia ada, contohnya ada 10 orang. Okey, dia buatlah profil dia ni untuk ustazah tu, dia buat profil murid dia buat untuk kelas masing-masing lah tasmik. Okey, kita tengoklah. Okey, cuba kita klik buat profil ni. Okey, yang pertama sekali kita pilih guru. Contohnya saya pilih yang pertama lah, lagi mudah. Okey, lagi mudah untuk saya ingat. Okey, kelas kita pilih yang pertama saja. Okey, yang pertama pilih guru siapa, tahun mana, kelas mana. Lepas tu murid, contohnya yang murid ni lah. Okey, yang murid ni kita nak kategori dia kan tu, kita nak isi data untuk program apa, untuk tasmik ke ataupun murid angkat lah. Murid angkat ni murid yang halus lah, murid Iqra ataupun murid yang akhir nak capai dah khatam. Okey, murid tasmik ni kita pilih murid tasmik lah. Okey, ini untuk program murid tasmik. Okey, kita tengok tahap bacaan dia. Okey, dia ada tahap bacaan Iqra, Al-Quran dan Al-Khatam. Kalau kita pilih Iqra, dia akan keluar sini Iqra 1 sampai Iqra 6. Okey, kalau kita pilih Al-Quran, dia tak akan keluar Iqra, dia akan terus keluar muka surat. Okey, kita pun type lah muka surat dia, muka surat berapa, contohnya 331. Okey, juzuk ni dia akan terus keluar. Kita klik kat sini, dia akan terus keluar juzuk ke 17. Okey, dia akan berubahlah juzuk ni. Okey, contohnya kita buat juzuk muka surat 44. Okey, dia akan terus berubah. Sekarang ni juzuk 17. Okey, 44 juzuk ke 3. Okey, kita pun klik save. Okey, ini baru satu murid. Untuk kelas 1 Al-Baqarah ni satu murid. Kalau kita ada 10 murid, kita buat lagi lah. Untuk 10 murid, pilih guru kita tadi, guru yang kita lah, guru sama tahun 1. Okey, kelas tahun 1, kelas mana Al-Baqarah ni tadi. Okey, lepas tu murid tadi yang satu kita dah buat dah. Kita pilih yang kedua. Okey, program tasmik juga. Tahap bacaan. Okey, kita buatlah Iqra ke. Okey, Iqra 3. Okey, bila kita klik Iqra 3, muka surat dia berapa? Okey, contohnya muka surat 7. Okey, juzuk, kalau kita pilih Iqra, juzuk tiada. Okey, kita klik save. Okey, lepas itu bila kita selesai membuat semua, kita daftar semua murid kita tasmik dan daftar semua murid angkat. Okey, untuk pertama kali saja kita buat yang ni. Untuk seterusnya kita tak perlu dah buat profil. Jadi untuk seterusnya kita terus masuk kepada tasmik saya. Okay, kita pilihlah contohnya yang tadi. Contohnya saya tengok yang ni lah. Guru ni. Okey, dia ada 2. Tasmik, grup tasmik dan grup murid angkat. Okey, kita tengok grup tasmik. Okey, ni adalah semua data yang telah diisi mengenai tasmik dalam program tasmik. Okey, dia ada nama murid, tahap bacaan Al-Quran, khatam, Iqra. Kalau Al-Quran dia ada muka surat terkini. Muka surat terkini iaitu muka surat 299 dan tarikh bacaan dan masa. Okey, bacaan terkini ni dia dicari berdasarkan nama murid ni, bacaan terkini dia. Tak kiralah murid ini ada 3 orang guru yang tasmik dia. Contohnya dalam program tasmik, murid ni dia ada dengan guru lain. Program anak angkat, murid ni Anik Aslam ni dengan guru lain.
Dan program tasmik lagi, dia baca kat rumah ataupun kat mana-mana lah, nama dia sama. Apabila dia isi data dalam ni, dia ambil data yang terkini. Tak kira lah banyak mana guru yang tasmik dia akan ambil data yang terkini. Jadi murid ini dia tidak akan ulang baca lah, kerana yang dipaparkan di sini adalah bacaan terkini. Itu adalah kelebihan aplikasi ini, iaitu dia ambil data yang terkini, tidak kira berapa ramai guru yang tasmik dia ataupun berapa banyak tasmik dia akan ambil data yang terkini. Jadi bacaan dia ni akan terus saja baca, dia tidak akan ulang balik lah. Okey, untuk mengisi tasmik ni, kita masuklah. Kalau kita nak isi tasmik, kita ada program tasmik, kelas tasmik, kita klik tasmik lah. Yang pertama kita klik nama guru kita lah, nama guru, contohnya saya, contohnya nama Burhanuddin ni, kita klik. Program apa kita nak sekarang ni, program tasmik. Okey, kita klik tasmik. Okey, kita tasmik siapa dia? Okey, contohnya Ani Aslam ni, kita klik atas nama dia. Okey, dia akan keluarlah paparan tasmik tahun 4 semua juzuk dan bacaan terkini dan tarikh dan masa bacaan terkini dia. Dan kita nak mengisi data yang baru, kita cuma perlu klik tambah rekod tasmik. Kita klik sini, tambah rekod tasmik. Okey, kita klik sini, semua maklumat sudah ada. Cuma kita perlu isi muka surat saja. Kita perlu cuba ubah muka surat berdasarkan bacaan terkini. Kalau Al-Quran muka surat 292, kita buatlah 293. Hari ni kita baca tasmik 293, 294 ke. Dia akan terus sampailah khatam. Okey, dia akan terus berubah. Sini juzuk 15 terus akan berubah. Kita pun klik save. Dan dia akan dia akan rekod tarikh dan masa yang terkini. Okey, itu saja cara. Sungguh mudah dan cepat. Kalau kita masuk program tasmik, kita klik tasmik sini. Kalau kita program murid angkat, kita pun isi program murid angkat. Tak kira lah murid tu kat sini program angkat ada nama dia, program tasmik pun ada nama dia, tak apa. Dia akan ambil data yang terkini. Walaupun nama tu ada satu orang murid, dia ada di program murid angkat, dan satu orang murid dia ada program tasmik. Okey, tidak apa, dia akan ambil data yang terkini sahaja. Okey, itu sahaja. Jadi masalah murid baca berulang tu tidak akan timbul, kerana dia akan simpan di data yang terkini. Okey, untuk paparan, okey, rekod tasmik ni untuk kita tengok keseluruhan. Okey, yang ni data yang ada dalam ni lah yang tersimpan, yang ini sahaja. Okey, dia akan paparlah semua data yang telah diisi. Okey, ni mana tak complete lagi lah ni. Mana data yang terkini. Okey, itu saja. Kalau kita nak ubah, kita klik sini. Okey, tambah rekod murid. Okey, seterusnya. Okey, boleh. Sini pun boleh isi data juga. Okey, macam mana pula untuk cikgu kelas nak tengok data keseluruhan murid dia? Okey, ataupun nak download ataupun nak print untuk mingguan ke bulanan ke. Okey, kita kembali kepada menu, klik menu, kita tengok pengurusan data ni. Okey, kita tengok local studio ni. Okey, kita buka, klik sini, boleh buka. Okey, dia akan keluar, kita akan terus ke aplikasi lain, iaitu data studio. Okey, dalam aplikasi ini kita pilih analisa pencapaian. Okey, pencapaian Al-Quran. Tengok pencapaian Al-Quran. Ini adalah semua data yang telah diisi oleh cikgu-cikgu, dia akan semua masuk sini. Macam mana kita nak download ataupun kita nak print ataupun kita nak buat simpanan data kita. Okey, contohnya kita pilihlah tahun. Kita kena buat setting sini dulu. Kita nak buat tetapan sini dulu. Okey, contohnya saya ambil tahun 6. Okey, kelas contohnya Al-Farabi lah. Okey, dia akan keluar terus semua pelajar tahun 6 Al-Farabi. Kalau kita nak nama seorang-seorang, perseorangan, okey, kita pilih sini, klik sinilah. Okey, kita klik Mutani, kita carilah berapa orang kita nak. Okey, 1, 2, 3. Okey, 3 orang saja yang terpapar. Kalau kita nak buat semua, kita klik sini, dia akan semua terpapar. Okey, untuk kita download, untuk simpan,
Untuk kita simpan macam mana? Kita klik butang 3 ni. Kita sudah selesai buat tetapan atas ni. Kita klik, ada keluar butang 3 ni, more ni. Kita klik sini, kita export chart. Okey, klik export chart, export data. Okey, dia akan keluar program apa, file apa yang kita nak simpan. CSV Excel ataupun Google Sheet. Okey, saya pilih yang biasanya kita guna Excel lah. Okey, kita pun pilih export. Okey, pilih export, dia akan keluar lah. Okey, saya tidak ada Excel, saya ada WPS saja. Okey, kita buka dalam WPS. Okey, save. Okey, dia akan pun keluar lah. Ini data yang kita telah buat tadi. Okey, ini adalah data yang telah kita buat tadi lah. Okey, kita besarkanlah sikit. Okey, besarkan sikit. Okey, dia akan keluar lah. Semua kita boleh susunlah data itu mengikut keperluan kita lah. Ni adalah data asas yang kita simpan tadi. Okey, untuk okey, jadi itulah itu saja perkongsian hari ini, macam mana cara untuk merekod tasmik. Cara macam mana kita nak tasmik, kita perlu klik tasmik saya ni saja, klik nama, pilih program apa, tasmik ke, murid angkat ke, dan terus add tambah rekod murid. Okey, itu saja perkongsian hari ini. Okey, saya rasa sekian.